Guru pendidikan, Sarul, Ustaz Pentadbiran, Ustaz Fakarudin, kalau kita kurang membaca, kita akan guna bahasa yang biasa sahaja. Okey? Quran itu kita kena baca setiap hari. Itu menajamkan kita punya minda kita, pemikiran. Apakah pendapat cikgu tentang program yang diadakan ini? Baik, pendapat saya berkaitan dengan program Galakkan Membaca ini, dia adalah satu program yang saban tahun dilaksanakan dan ia sangat memberi impak yang baik kepada anak-anak, kerana program Galakkan Membaca ini memberi ruang dan peluang kepada anak-anak meneroka pelbagai ilmu, sama ada secara maujud ataupun secara digital. Seperti yang sedang berlangsung sekarang, ada yang melaksanakan aktiviti secara maujud, menulis dan sebagainya. Okey, terima kasih. Sekian. Terima kasih. Siapa yang handsome? Alright. Okay. Tengok handsome. Ya? Alright, cik.